Okey, jom Pak Teh tunjuk dalam Dewan Seri Tanjung. Nak kata siap sepenuhnya tu dak lah. Jadi nak kata siap tu dak, tapi memang siap dah. Cuma untuk bahagian hiasan decoration saja tak penuh lagi lah. Depan ni pun Pak Teh buat semula untuk decoration depan ni. Silin tak siap lagi. Jom kita masuk dalam. Okey awak ni dah ada dalam dewan. Cuma hak meja kursi tu Pak Teh pakai hak barang sedia ada dah sebelum ni lah. InsyaAllah Pak Teh akan tukar semula sarung meja, sarung kursi kita tukar baru belaka dah. InsyaAllah dalam proses. Ni lah. Dalam ni kapasiti muat dalam 150 pack. 150 pack. Untuk buat dinner, untuk apa ni, majlis tunai ke, untuk seminar ke apa boleh belaka. Okey, kita ada sediakan washroom. Projector LCD ada. Projector dan PA system. Kita ada package yang kita buat dah. Package makan dan package dewan. Nak tahu selanjutnya boleh tekan link di bio dan kita akan hantar maklumat sikit sebanyak apa package yang ada kita buat di Dewan Seri Tanjung. Beginilah.